Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kasonji Mandadi. Saya berusia 24 tahun dan saya berasal daripada Kota Kinabatangan. Kenapa saya ingin menyertai MyCorps adalah kerana saya ingin menambah pengetahuan saya berkaitan aktiviti kesukarelawanan dan menambah lagi rangkaian saya di luar sana. Sebelum ini saya mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam aktiviti kesukarelawanan. Pada tahun 2025 saya telah menyertai aktiviti kesukarelawanan yang telah dianjurkan oleh Talent Corps yang telah berlangsung di Universiti Malaysia Sabah UMS selama 1 minggu, dan juga beberapa aktiviti kesukarelawanan yang telah dianjurkan juga oleh Talent Corps di SICC dan juga TAR UMT, yang mana sebelum ini juga saya telah mempunyai pengalaman dalam bidang kesukarelawanan yang mana dianjurkan oleh UNDP, United Nations Development Program, yang mana saya telah menjadi sukarelawanan online volunteering bersama UNDP untuk negara Ethiopia pada tahun 2025. Saya juga mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam aktiviti kepimpinan bersama Parlimen Belia Malaysia, dan di peringkat universiti ataupun IPT juga saya telah melibatkan diri dalam bidang kepimpinan. Saya merupakan Presiden Sekretariat Rakan Muda pada tahun 2025 hingga 2029. Saya juga merupakan Presiden bagi Club Public Speaking and Master of Ceremony, yang mana sebelum ini saya juga telah melibatkan diri dalam bidang public speaking dan juga aktiviti-aktiviti kepimpinan yang lain. Dan saya berharap saya akan diterima dalam MyCorps ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya untuk bidang kesukarelawanan. Terima kasih.